Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada para sahabat dan pendengar yang dikasihi Allah. Syukur kepada Allah pada bulan yang penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan kita mendapat apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kamu berpuasa sebulan, bulan Ramadan, dengan tujuan yang satu, la'allakum tattaqun, iaitu mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apakah yang dimaksudkan takwa? Iaitu orang yang sentiasa melakukan apa yang disuruh oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah orang yang sentiasa jiwanya takut kepada Allah. Bermaksud di mana sahaja dia berada, dia tetap dan sering takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lebih tepat yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitabnya Minhajul Abidin ialah orang yang sentiasa membersihkan jiwanya, iaitu tazkiyatun nafsi, iaitu orang yang membersihkan jiwanya dengan sentiasa berhadap dan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya pasti berjaya siapa? Orang yang membersihkan jiwanya, dan pasti kecewa siapa dia? Iaitu orang yang sentiasa mengotori hatinya. Maka inilah dasar yang disebut sebagai ketakwaan kita kepada Allah. Maka tujuan kita difardukan berpuasa ialah semata-mata untuk jiwa kita yang kotor, yang lalai, supaya sentiasa bersih dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ingat kepada Dia. Dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita, yang menjadikan alam ini, supaya kita bersujud, menyembah dan sentiasa berharap kepadanya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, fokuskan kepada suatu perkara, iaitu untuk membersihkan jiwa kita, supaya Allah limpahkan rahmat ke dalam jiwa kita sepenuhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.